sama juga asrama juga. Asrama ya. Okey, asrama juga semasa saya form 5 akademi. Masa tu masih akademi bola. Lepas tu satu malam tu macam biasalah rutin kita orang ni, kita orang akan sembahyang maghrib dekat surau. Lepas sembahyang maghrib akan ada, kalau Khamis tu ada baca Yasin. Kena pula ni memang hari Khamis. Lepas tu nak menunggu daripada maghrib ke isyak tu. Selalu memang akan ada baca Yasin untuk tunggu isyak tu. So ada satu kawan saya ni player juga dia main bola juga. Lepas tu dia pergi ke toilet dekat surau lah. Dia pergi sebelum isyak lah ni. Sebelum isyak. Tengah orang baca Yasin, dia lari je pergi ke toilet. Masa kat toilet tu dia buang air kecil lah. Dia buang air kecil. Lepas tu dia ada terdengar dekat toilet tu ada tingkap kat atas, ada orang lelaki panggil nama dia. Suara lelaki? Suara lelaki panggil nama dia. Panggil biasa je, macam panggil kawan-kawan. Macam Andy, macam tu. Dia panggil macam tu lah. Dia panggil kawan ni. Lepas tu dia panggil lah Faizal. Dia panggil macam tu tau. Lepas tu kawan ni tengok. Lepas tu dekat tingkap tu panggil nama dia. Dia pun keluar daripada toilet tu, pergi tengok belakang toilet tu. Sebab yang panggil tu daripada luar. Tingkap kan daripada luar, panggil dia kat dalam, dia kat dalam toilet. Yang panggil tu kat luar. So dia keluar daripada toilet, pergi kat belakang, daripada kat luar tengok toilet tu tak ada orang. So dia masuk surau balik. Dia masuk surau balik, dia pun duduk. Dia ambil Yasin, dia baca. Dia duduk sebelah saya. Lepas tu dah habis baca Yasin, dah settle nak sembahyang isyak. Masa tu ada ramai keluar pergi ambil wuduk lah balik, ambil sembahyang semua balik. Dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Kaki dia ni tak boleh kebal ke apa? Dia tak boleh. Dia tiba-tiba rasa macam Mi, kaki aku tak ada rasa Mi. Mi, tu kaki aku tak boleh naik ni, dia tu. Kau tak boleh. Memang tak boleh apa-apa kaki dia. Memang lepas tu panggil ada macam coach kan. Datang sampai tengah malam tu memang kaki dia tak boleh tersentuh, tak boleh bergerak, tak boleh apa. Kita orang akan angkat dia pergi kat asrama, kat katil. Jadi macam lumpuh, yes. Dia macam lumpuh. Lepas tu kita dom lain-lain kan. Dom A, dom B macam tu. Lepas tu tidur. Dia masih tak lega lagi? Dia tak lega lagi. Masa sebelum kita orang tidur tu, last urut kaki dia letak minyak lah, apalah semua. Lepas tu instruktor datang apa semua kan. Kaki dia masih tak elok lagi. Lepas tu